Kita nak spot influencer yang famous di Malaysia yang mengalahkan Angelo Wee, yang mengalahkan Khairul Aming. And baru-baru ni dia famous juga dekat Indonesia, which is Aisyah Khalid. Itu saya? Bukan. Oh, ya. Yeah. Tak perasan sangat. Okay, so jom. Bos tengok. Ni bukan bag tau. Ini kita nak review jam. Ini makanan bos. Gila bapak. Gila. Bapak ini pun memang gila. Ini adalah Audemars Piguet Royal Oak. Wow. Auto wine. Self wine. Wow. 50th anniversary. Semagi. Harga dia tak mahal sangat, Rabi. Kat sini dia ada tunjukkan yang belakang dia tu dia ada subscriber 1.1 juta di YouTube. Sekarang jam ini lebih mahal daripada subscribers dia. Harga dia tak mahal sangat. 1.3 juta ringgit sahaja. So, basically, dia punya subscriber seorang bagi RM1. RM2. Jam ni kenapa dia mahal sangat adalah, jam ni adalah AP, Royal Oak Offshore. Kenapa dia mahal? Sebab dia punya strap, dia punya link, dia punya bezel, dia punya crown, dia punya diamond. Semuanya diamond. Everything is diamond, 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 diamond dan diamond. Apa dah sangat bos Aisyah Khalid? Dia pun bagi orang duit macam tu je. Kenapa saya tak pernah ditakdirkan untuk berjumpa dengan dia? Jangan salahkan takdir. Kenapa bos menyalahkan takdir? Bos dah banyak berubah. Korang tengok. Bos dah banyak berubah. Jom, korang kalau nak shopping ataupun jual handbag dan juga Rolex, klik link dekat bio. Jangan lupa follow. Jom kita spot jam yang kedua daripada Aisyah Khalid. Saya nak lawan jam dia dengan jam saya. Confirm dia takkan menang. Saya ada satu jam yang dia tak ada tau. Saya yakin. Apa tu? Saya ada jam Spiderman. Yang saya beli daripada umur saya tadika dulu. Bukan saya beli kan. Bapak saya bagi. Confirm dia tak ada. Kalau dia ada, dia ganas lah. Oi, lu dapat Asia? Push. Gila. Saya pun ada klien minta ni. Jam ni. Dia kata bajet saya tak mahal. Bajet saya RM3,000 je. Dekat. Tak, bukan RM3,000, sorry. RM3 juta. Jam ni, saya nampak ada 2 orang saja yang pakai dekat Malaysia. Saya tahu, seorang perempuan. Seorang perempuan. Seorang lagi manusia. Seorang lagi manusia. Dan seorang lagi yang kawan saya tu, yang saya cakap, saya tunjuk gambar tu, dia GMT. Yang saya cakap fake tu. Yang bos kata ambil gambar Google. Tapi dia ori. Yang ini adalah Rolex Daytona Rainbow. Yang ini harga dia tak mahal sangat. Ini adalah Rolex Daytona Rainbow Diamond. Harga dia cuma 1.4 hingga 1.8 juta ringgit Malaysia sahaja. So, kedua-dua pasang utas helai jam tangan Aisyah Khalid, harga dia dekat almost 3 juta ringgit sahaja. Saya boyak. Kamu mencarut apa tu? Gila kaya. Bos duit begitu. Saya ada. Rabi, hari tu kamu hutang saya berapa, Rabi? 64 juta. Itu kat Monopoly. Lepas tu kamu berada cakap apa? Bagi aku pinjam duit sikit. Aku nak bankrupt ni. Dan saya cakap apa? Take it. Bos yang convince saya. Itulah bisnes. Monopoly korang. Sekarang dia makin popular. Very. Ganas gila dia. Dia penetrate market Indonesia. Bos pun tak. Kalau ikutkan ranking, dia nombor 1, saya nombor 1.5. Sebab tu dia tak keluar sebab dia terus keluar nombor 2, faham tak? Ini korang banyak tak tahulah. Jom shopping dan jual melalui Icon Lux. Jimat sehingga 70%, installment serendah RM5 sehari. Jual dan konsign item anda dengan kami. Cepat, klik link di bio sekarang.